Okay. Hari ni kita tadarus surah Al-Isra sikit tapi di hujung nantilah. Biasa kita buka dulu dengan Ya. perkongsian tu. Lepas tu, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, untuk sesi yang kedua kali ni, Alhamdulillah sesi siri bicara Al-Quds sempena Ramadan, anjuran bersama Asia Pacific Women Coalition for Al-Quds and Palestine dan koalisi ilmuwan dan pendakwah wanita di bawah Global Women Coalition for Al-Quds and Palestine dan juga Malaysian Women Coalition for Al-Quds and Palestine adalah satu inisiatif kerdil lah yang kami kira untuk merancangkan perbincangan dan mengadakan suasana ilmiah ataupun reflection kepada situasi yang kita sedang lalui, pertamanya Ramadan lah, dan apa yang menimpa saudara kita yang berpanjangan tak berkesudahan di Palestin. So insyaAllah sesi kali ini kita akan melihat sisi perkongsian daripada Sister Syahidatul Akmal, seorang aktivis MyCare dan juga aktivis Rose to Rose, dan juga merupakan pasukan member of Youth Wing, sayap pemuda di APWCUKP jugalah. So sebelum saya memanjangkan lagi, saya akan serahkan pada Sister Syahidatu dan nanti di akhir kita akan tadarus sama-sama lah insyaAllah. Okay, silakan. Syahid. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Boleh dengar tak? Macam bergema. Okay, clear. Okay. Memang clear. Okay. Sebab dia terhalang sikit slide ni. Okay, terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Puan Marwah Saari atas jemputan untuk mengisi slot ni lah. Sebab info saya yang apa ni, laptop saya ni ada dua bunyi. Dia macam bergema, sambil bercakap sambil dengar. Jadi macam dia rasa macam double. So perlahankan yang laptop punya tu. Cuba perlahankan volume laptop. Cuba tengok dia kurang tak ganggu. Sebab for the nanti untuk 20 minit Syai yang akan cakap. Tak dengar pula. Tapi kita dengar suara Syai. Okay. Tak apa. Jadi saya nak sikit nak berkongsi lah pada yang sesi lalu. Pertama kali saya nak ucap dulu lah dengan, kita dah buka majlis dah, lupa pula. Kita senang ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin-hadirat sekalian, terutama puan-puan, kakak-kakak, makcik-makcik, adik-adik lah yang mungkin kalau ada lelaki, tuan-tuan sekalian, ucap terima kasihlah kerana mendengar sesi ni. Jadi saya untuk pengenalan, saya Nur Syahidatul Akmal binti Muhammad Noh, boleh panggil Syai. Juga aktivis Rose to Rose dan MyCare jugalah, memang dua-dua lah. Jadi pada hari ini sebenarnya saya nak lebih kepada sambungan perkongsian yang telah dibuat sebelum ni oleh Kak Marwah tentang Barokna kan. Jadi kali ini kami nak sambung sikit lah kerana ada benda-benda yang biasanya tu biasanya kita dapat daripada contohnya saya banyak daripada MyCare dan Rose-to-Rose kan. Jadi pada ni pengalaman tu kali ni adalah bersama dengan pasukan APWCUKP. Ini pengalaman barulah. Saya nak ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Marwah, kepada Kak Dr. Mai Sarah, kepada Siratul Syuhada dan juga tim lah kerana menjemput bersama-sama untuk program tersebut pada 3 minggu lepas lalu. Okay. Jadi pada hari ni sebenarnya saya tak rancang untuk berkongsi slide sebenarnya, lebih kepada nak bercakap, tapi kalau harap-harap anda semua boleh lihat lah, boleh nampak. Dan ini adalah perkongsian yang disampaikan terlebih dahulu oleh Dr. Hafizi, penasihat kehormat MyCare. Jadi beliau berkongsikan tentang pembinaan masjid yang bersejarah dalam Islam, iaitu Sorry masjid. Syai, ada pasang slide ke? Itulah tadi nak pasal slide, tapi lebih kepada slide boleh, kita ni ada masalah sikit. Jadi nak slide Dr. Hafizi pun boleh juga kalau boleh. Nak.
Nak akak share kan? Boleh juga kalau boleh tak kita Boleh, punya boleh. ni Yang tu yang slide yang tu. hadis yang Yang start akak yang send tu. 30 tu. Okey. Nak boleh nampak ke? Sekarang tak nampak? Kita tak nampak. Kita ada buka ni tapi tak ada. Oh, cuba Sekejap, share. Kejap Ke dulu tak? Kejap. Boleh tak? Alright. Okey, nampak dah. Okey, boleh nampak. Dia dah penuh sekejap. Okey, Okey, harap nampak. tuan-tuan boleh nampak okey. Kenapa dia tak boleh ni besarkan. Okey. Kita tengok sini Okey. Full Dia screen boleh ke? bertindih. Dia bertindih skrin ni. Okey, kita banding kepada hadis 30 dengan ni. Okey, kalau kita tahu memang kita tahulah sebenarnya semua Islam bahawa kita ada 3 masjid utama yang sangat sangat bersejarah dan juga bukan masjid utama yang masjid yang kita kena muliakan. Iaitu yang pertama ialah Masjid Haram, yang kedua ialah Masjid Nabawi dan juga yang Masjid Aqsa. Tapi mungkin juga kita ni, dan kita ni mungkin lupa-lupa sikit lah. Dah tahu mungkin lupa-lupa. Apakah susunan masa tu masjid yang Mina dulu ataupun masjid yang kemudian. Okey, jadi saya ada merujuk beberapa lah tentang selain daripada slide Dr. Hafizi dan juga berdasarkan sumber yang lain. Siapakah yang terlibat dalam pembinaan dua masjid ni? Ni saya ringkas lah sebab dia panjang kan kalau katakan bahasannya kan. Dan siapakah yang mendirikan semula dan juga mana satu yang bermula semula. Okey, kalau di sini kita boleh nampak hadis-hadis ke-30 ni hadis 30 bukanlah hadis Imam Nawawi bukan, tapi ni berdasarkan hadis yang kumpulan macam mana Kak Marwah? Hadis yang Hadis yang berkaitan Al-Quds, tanah Palestin. ya Dia betul. dapat satu karya, siapa penulis? Tak kisahlah. Bukan Dr. Salah, Dr. Mustafa Bura. Betul. Dia Okey. ditahkikkan Mustafa Bura. Jadi masjid ni bukan jadi kalau kita nak katakan sumber ni kita boleh tengoklah sumber yang dinyatakan. Okey. Kita tengok sini hadis 30 ni katakan masjid yang kedua dibina di atas muka bumi ini. Tengok kepada apa yang dikatakan oleh Abu Dhar, berkata yang maksud dia ialah oh messenger of Allah, Rasulullah lah kan, apakah masjid yang dibina yang pertama sekali di atas muka bumi ni kan, which most was built first on the face of the earth. Rasulullah menjawab Masjid Al-Haram. Jadi aku berkata, so I said, oh messenger of Allah, what then? Ya Rasulullah, apa yang kemudian? Rasulullah menjawab, dan Masjid Al-Aqsa. Dan betul dia kata, I said, aku berkata lagi, how many years were there between them? Berapakah jarak di antara kedua-dua masjid? Dan Rasulullah menjawab 40 tahun. Dan kemudian wherever you find the time for prayer, pray, and the earth is a mosque for you. Dan jika anda mendapati masa jika engkau mendapati masa untuk solat, maka solatlah. Dan juga masjid ni adalah bumi adalah masjid untuk engkau. Maksudnya kita di mana-mana pun boleh solat lah. Kalau harap betulkan daripada Kak Marwah kalau salah salah. Jadi dia katakan bahawa di sini ialah Masjidil Haram dengan Masjid Aqsa jarak pembinaannya adalah 40 tahun. Menurut Dr. Fafizi dan daripada sumbernya beliau yang katakan bahawa jarak 40 tahun ini mungkinlah kita tak kata disebah kepada tahun yang sebenar. 12 bulan kali dengan 40 tahun. Bukan itulah nilaian dia, tapi jaraknya tu 40 tahun. Sama ada apa jenis pengiraan itu wallahu alam dah. Tapi kalau katakan yang lain-lain tu dia kata sebabnya ada perbezaan yang logiknya dalam ada pendapat lain dalam macam Ra'i Salah kata dia ada pengiraan tentang jarak ni berdasarkan kenabian. Jadi nabi tersebut tu boleh jadi adalah nabi yang sama yang membinanya. Itu ada pendapat-pendapat macam itulah. Nabi kita tengok yang ni pula seterusnya. Siapakah nabi yang sama Okey, kita sebelum tu kita pergi ke
kita mungkin kepada hadis ni maksud dia secara keseluruhan, iaitu masjid pertama adalah Masjid Haram, kedua adalah Masjid Aqsa, dan ketiga adalah Masjid Nabawi. Ini merujuk kepada surah Al-Imran juga ayat 96 yang Allah berkata, inna awwala baitin wudi'a linnasi alladhi bibakkati mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah Allah yang pertama dibina di atas muka bumi ni ialah inilah Mekah, dan diberkati dan menjadi petunjuk ke seluruh alam, dan jaraknya dikatakan 40 tahun. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa rumah ini adalah dibina oleh malaikat. Ini Masjid Haram lah. Masjid Haram dibina oleh malaikat berdasarkan pendapat yang daripada ni, kita nak lihat daripada Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Al-Jalalain, dari surah Al-Imran, mengatakan bahawa this house of Allah, Masjid Haram, dibina oleh malaikat, was built by angels before the creation of Adam, and after that the Al-Aqsa Mosque was built, and the distance between them was 40 years, as mentioned in the authentic hadith. In another hadith, it's mentioned that the Kaabah was first appeared on the surface of the water when the heavens and the earth were created as white form, and the earth was spread from the under the Kaabah. Maksudnya di sini ialah rumah Allah ni dibina oleh malaikat. Rumah dia dibina malaikat sebelum kejadian Adam dan sebelum juga kejadian Masjid Al-Aqsa, dan di mana jaraknya adalah 40 tahun dalam dua hadis yang disebutlah, dan juga dikatakan bahawa Kaabah ni which first appeared on the surface of the water. Dia maksudnya dia kata ada satu ayat ringkas ni yang saya rujuknya, dia kata dalam bahasa Melayunya macam dalam bentuk di atas buih putih. Ketika bumi ni dan syurga ni diciptakan di atas buih putih, diciptakan sebagai dalam bentuk buih putih ni. Jadi from the earth was spread from the under the cup. Allah Akbar. Ya. Kita okay. So dia ada gangguan lah ni. The earth was spread from the under the Kaabah. Jadi bumi tu terhampar keluar daripada Kaabah. Harap boleh betulkan kalau saya salah. Mungkin dia kena betulkan sikit lah. Sebab ini ada terjemahan tu daripada Indonesia pun ada juga. Saya tengok situ lah. Dan juga daripada sumber-sumber lain kan. Okay. Jadi dikatakan, okay, itu pendapat yang pertama bahawa Masjid Haram dibina oleh malaikat. Okay. Dan kedua, dan kata, jadi apa yang kita dengar cerita Nabi Ibrahim tu. Jadi dikatakan bahawa mengikut tafsir Ibn Kathir bahawa sebenarnya ialah Kaabah itu dibina semula. Ada ini pendapat yang kata dibina semula. Ibn Kathir kata bina, tapi di pendapat lain juga mengatakan dibina semula oleh Nabi Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail. Dan juga kita katakanlah, kita tahulah Bakkah ni ataupun Makkah ni kita bertengokkan daripada Sayyidina Ali ni berkata daripada Khalid Ibnu Al-Rabi' sebenarnya bukan ni ada ni Ibnu Al-Arra berkata, seorang lelaki berdiri dan mendekati Ali dan berkata, bolehkah engkau menceritakan kepada aku tentang rumah Allah yang pertama dibina? Ali menjawab, tidak, yang pertama dicipta dengan keberkatan ialah makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya maka dia akan selamat. Ibn Kathir lah. Jadi maksud di sini ialah kawasan makam Ibrahim sendiri itulah termasuk dalam kawasan Mekah. Itu yang permulaan kawasan Kaabah ataupun Masjid Haram lah. Kan Masjid Haram sekarang ni kita pesan dah besar, tapi sedangkan dahulu dia bukanlah sebesar sekarang ni lah, dan dia mempunyai fasa pembesaran beberapa beberapa pemimpin, termasuklah pemimpin yang tak begitu Islamik lah kan. Sekarang ni lah pemerintah sekarang. Okey. Itu tentang Masjid Haram dibina semula oleh Nabi Ibrahim AS bersama dengan Ismail. Belajar surah Al-Baqarah ayat 127. Kita bertengok sinilah. Okay, jadi kemudian dan juga ni penciptaan antara Masjidil Haram dan juga Masjidil Aqsa.
Okey, bagaimana pula dengan hadis yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW ni mengatakan bahawa jarak antara penubuhan Masjid Haram dengan Masjid Aqsa adalah 40 tahun. Berdasarkan hadis yang disebut di atas ni, hadis Bukhari dan Muslim. Nabi Sulaiman juga dikatakan antara pihak yang didakwa membangunkan Masjid Al-Aqsa juga. Itu yang dikatakan ada pendapat bahawa pendapat lain juga mengatakan bahawa Nabi yang mendirikan Masjidil Haram dan juga mendirikan Masjid Aqsa juga permulaannya adalah Nabi Adam. Itu pada pendapat juga mengatakan. Tapi pada kita itu bukanlah persoalan yang besar lah. Yang penting kita memuliakan dan juga bagaimana kita untuk menjaga masjid ini daripada sekarang dah pelbagai anasir dan juga ditawan oleh Zionis, terutama untuk Masjid Al-Aqsa. Okey, jika Nabi Sulaiman ni didakwa sebagai yang menemukan yang mendirikan Masjid Al-Aqsa, tak mustahil jugalah untuk jaraknya. Kalau ini antara pembahasannya lah, pembahasannya bahawa tak mustahil lah dari jaraknya dengan bersama dengan bukan tak mustahil, ini adalah mustahil sebab jarak di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman sangatlah besar, iaitu dalam jumlah beribuan tahun. Sebab itulah dikatakan bahawa taksiran 40 tahun itu bukan taksiran yang 40 tahun pada skala kita yang sebenar. Okay, kalau kita katakan kedudukan Masjidil Haram dan Masjid Aqsa memanglah didirikan untuk orang-orang yang beriman dan bukanlah untuk orang-orang yang nak menyekutukan ataupun yang nak merosakkan. Seperti contoh kan, kita kan makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan wala kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Nabi, dan ini menjawab juga bahawa Nabi Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukan juga Kristian, tetapi seorang Islam. Yang ini yang menyerahkan dirinya kepada Allah berdasarkan konsep monotheism, itu dia mempercayai satu Tuhan, satu pencipta. Kalau polytheism adalah banyak Tuhan kan. Monotheism, satu yang mempercayai hanya dan menyerahkan dirinya, submit. Islam kan salima dan kepada Allah Ta'ala. The two most are interconnected dan dia tidak berbeza satu sama lain. Cuma kalau kita dari segi keutamaan kita, mungkin Masjidil Haram tu kita boleh pergi kan, dia tak di Mekah, tetapi di Masjid Aqsa sekarang ni kita tak dapat nak masuk lah. Kalau kita berkatakan ada satu buku, kita boleh tengok sini, ziarah ni buku yang hasil terjemahan daripada teks asal Dr. Ali Muhyiddin Al-Qaradawi. Anda boleh tengok buku ni keluaran Maikir juga, Al-Aqsa Sharif, tentang ziarah Baitul Maqdis dan Masjid Aqsa untuk Islam selain rakyat Palestin. Jadi buku ni menjawab juga tentang kalau kita nak ziarah kepada apakah hukumnya dan mengapa alasan untuk kita nak pergi. Tapi di sini mengatakan bahawa laranganlah untuk orang Islam untuk pergi. Katakan Masjid Al-Aqsa sendiri sebenarnya pun dia memberi banyak bahagian. Kalau kita kat sini tak ada gambar sini, kalau kita ada gambar kita boleh tengok macam mana Masjid Aqsa ni. Kalau Masjid Nabawi ni kan dia punya Masjid Nabawi lah, Masjid Haram ni kompleks dia tu mungkin kita katakan dia start daripada makam Ibrahim, Kaabah tu, itu, dan dia besarkan jadi kompleks Masjidil Haram. Tetapi kalau Masjid Aqsa ni dia ialah satu kompleks yang sangat besar. Dia bukannya merangkumi satu masjid saja, tapi dia memberi masjid-masjid yang lain. Dalam tu ada masjid yang lain dan juga ada pelbagai lagi aktiviti dalam tu lah. Dia bukan sekadar yang kita nampak masjid yang purple ni, masjid yang dia punya kubah ni berwarna emas kan, kubah As-Sahra. Rasa ramai yang dah tahu kan. Tetapi masjid dia juga merangkumi beberapa masjid lain selain juga termasuk kubah As-Sahra dan juga masjid Kiblatain, masjid yang warna yang warna kelabu tu, itu yang utamalah. Jadi saya nak katakan, kalau nak berkongsi tentang Masjid Al-Aqsa yang
dia punya bahagian-bahagian dia memakan masa jugalah sebab dia panjang kan, kompleks kita nak katakan kita mungkin ada masa yang lain. Kita mungkin boleh tunjuk gambar raja dan kita boleh tengok okey ini bahagian dia apa dan setengah bahagian tu mempunyai cerita masing-masing dan mana satu kawasan-kawasan yang uh, dikawal oleh Zionis lah ataupun kawasan yang mungkin lebih signifikan ataupun lebih bermakna untuk komuniti-komuniti yang tertentu. Sebagai contohnya kawasan Holy Sepulchre yang lebih kepada kisah Nabi, kisah Maryam, kisah Nabi Isa, di mana kelahiran Nabi Isa dikatakan ada yang berkata dari situ, ada juga dikatakan di Turki. Semalam saya tengoklah jejak Rasul, ada kawasan yang dikatakan berkaitan dengan kelahiran Nabi Isa. Okey, mungkin setakat tu je, tak ada apa yang, bukan tak ada apa panjang nak dikongsikan, tapi dia memerlukan masa dan juga ada sistem dia pun tak berapa okey. Jadi tiba nak cakap tu dia macam dengar dia sendiri. Jadi mungkin Kak Marwah boleh tambahkan dan boleh ulas lah, boleh tambah mana-mana yang kurang dan sebagainya, yang salah boleh dibetulkan agar kita mendapat maklumat yang betul lah. Saya saya kembali kepada Ukhti Marwah, Puan Marwah untuk slot seterusnya. Okay. Terima kasih banyak Ukti Syai. Saya panggil Syai. Okay. So, Alhamdulillah. Saya kira walaupun kita memang kesutukan masa, tapi kita bermulalah untuk merancangkan, menggerakkan, sebab saya ulang lagi sekali di pembukaan sesi lepas saya bagi tahulah the background of the initiative ni. Maksudnya semasa di Krabi dalam training hari tu, Dr. Fauzia dalam ucapan penutupnya memesan pada kita kan, adakah Ramadan ni kita betul-betul seperti apa yang menjadi seperti apa yang Zionis Israel percaya, yang kita umat Islam menjadi lemah di bulan Ramadan ataupun tidak, buktikanlah. So walaupun tidak atas kadar kemampuan kita, tapi saya anggap dengan usaha ini kita akan strategikan lagi supaya dia menjadi satu usaha pendidikan masyarakat yang berterusan. Jadi sebagai penutupnya, hari ini kita nak tadarus. Siapa yang boleh membaca bersama, kita baca sama. Kalau tak, hari ini kita akan tadarus surah Al-Isra ayat 1 sampai 8. InsyaAllah. Ayat 1 sampai 9. Okey. Kemudian kita reflect sikit lah, insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله العظيم. So mungkin untuk
hadis ini, untuk surah ini saya ingin kita reflect pada satu hadis yang kan, okay. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan komentar daripada Ibn Baz dan di dalam hukum hadis ini sebagai apa isnadnya jayid, ya, di mana Rasulullah SAW membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar setiap malam. Dan kita kalau selalu dengar yang Rasulullah SAW baca surah As-Sajdah, Al-Mulk, dan beliau takkan tidur selagi tak membacakan. Dan ada juga diriwayatkan bahawa Rasulullah SAW membaca surah Al-Isra dan Az-Zumar setiap malam. Jadi saya ingin bawa kita berfikirlah tentang pertama, kenapa surah Al-Isra? Kerana dia adalah satu peristiwa yang istimewa kan kepada Rasulullah SAW, banding beliau diisrakan, dimi'rajkan dan diisrakan satu peristiwa dalam satu malam. Dan dan signifikannya peristiwa Isra dan Mi'raj itu di mana pada malam itu Rasulullah SAW juga mengimamkan, mengetuai solat malam itu, di mana beliau menjadi imam kepada para anbiya, dan merupakan simbolik ataupun simbol Rabbaniyah, di mana kenapa dipanggil peristiwa itu satu simbol Rabbaniyah itu sebab dia adalah aturan Allah, Tuhan Rabb, di mana para anbiya yang telah pun meninggalkan dunia ini dihimpunkan semula dalam satu ilmu yang Allah saja yang tahu bagaimana dan apakah caranya dikumpulkan, itu semua adalah satu aturan Rabbaniyah, dan dia adalah simbol Rabbaniyah terhadap hak kita, di mana pada malam itu pemilikan ataupun ketuanan ataupun apa boleh saya cakapkan, maksudnya Masjidil Aqsa dan bumi itu telah diserahkan amanahnya kepada Nabi Muhammad SAW dan umat yang datang seterusnya. Jadi itu adalah satu reflection, dan yang saya kira membuatkan Rasulullah SAW menjadikan amalan untuk membaca surah ini setiap malam kerana peristiwa itu sangat dekat dengan beliau, dan amanah itu menjaga memelihara bumi itu adalah yang perlu digalas, dipegang oleh umatul muslimin. Dan yang seterusnya, surah ini kalau kita baca kan daripada awal sampai akhirnya, dia adalah, pada saya kiranya dia adalah satu memorandum dalam kita melawan kemungkaran, kejahatan, kebatilan, kesesatan yang dibuat oleh mana-mana pun manusia di atas muka bumi ini. Dan cocoklah ayat ini dibaca tiap malam untuk mengingatkan kita, kerana kita adalah khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dan di bumi Palestin, di bumi Aqsa itulah kita boleh kupas dari sudut perspektif akidah, tanah itu milik siapa yang bina awalnya. Tapi kalau pun kita nak kupas dari sudut humanitarian, hak kemanusiaan sekalipun dah cukup menjadi justifikasi untuk memanggil kita bersama dalam perjuangan bangsa Palestin, kerana di situlah berlakunya kebejatan, kejahatan, kerosakan yang paling dahsyat muka bumi tak pernah saksikan, dan dia didokumentasikan sekarang ni. Saksi mata terlampau banyak melihat kejahatan genosid Israel Zionis ke atas saudara kita di sana. Jadi mungkin kita boleh menambahkan dalam satu panggilan juga lah, peringatan untuk kita semua untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran, terutamanya di bulan Ramadan ini, dan bukan sahaja menerusi tilawah, tadarus serta tadaburnya, tetapi serta tindakannya untuk kita memilih pesanan syiar-syiar ataupun pesanan Al-Quran apa yang untuk kita tegakkan dan amalkan di medan amal. Dan untuk kami di sini kita memilih untuk bersama menuntut apa yang sebenarnya adalah hak kita, hak umat Islam semuanya, bukan sebagaimana yang didakwa oleh Yahudi Zionis. Ia adalah hak eksklusif untuk mereka, the promised land dan sebagainya. Jadi insyaAllah
Itulah mungkin sedikit untuk saya ucapkan terima kasih kepada Syai atas kesudian untuk kongsi bersama, dan stay tune, insyaAllah kita akan lepas ni hebahkan satu edaran tentang berkenaan siri-siri yang akan datang ni. Kita ada lagi 7 sesi insyaAllah sebelum kita menjemput diri kita ke perlumbaan ibadah, pesta ibadah mengejar memburu Lailatul Qadar. Kita ada 7 sesi lagi. Stay tune dengan pembentang-pembentang yang pelbagai, dan kita adu-adukanlah untuk akhwat, saudari-saudari sekalian untuk kongsikan hebahan itu kepada lebih ramai lagi. Semoga lebih ramai dapat manfaat, insyaAllah. So, itu saja Dok. Kak Syai, ada apa-apa lagi? Mungkin nak? Tak ada. Jadi mungkin kalau yang dalam grup tu boleh bacalah sikit-sikit tambahan sikit tentang maklumat ni Kak Abang. Sebenarnya dia ada sambungan. Jadi macam akan Okay, datang insyaAllah. kena siri lah akan datang. Yang ni Boleh. Kak Abah je lah. So kita boleh buat siri lagi lah lepas ni. Banyak tu kalau nak apa tu, melalui semua siri pengisian tu, memang Masya Allah lah, kita boleh buat setahun Seiran ini pula kan. pengisian, Insya Allah. Okay, so terima kasih semua yang hadir. Insya Allah kita jumpa lagi hari Jumaat ni. Jumaat ni Insya Allah ada 2 sesi, pagi dengan waktu solat Jumaat. Okay. Qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.